Bang, saya cadang lukis hak plus cicak man. Wah, yang ni menarik ni. Okey, sebelum kita mula lukis, macam biasa korang follow dulu akaun TikTok dia ni. Sebab dia ni yang bagi idea lah untuk kita buat video kali ni. Dan kalau dah follow akaun TikTok dia, jom kita mula lukis. Okey, kali ni kita lukis pakai pensel color biasa je. Kita lukis pada bahagian kulit dia dulu. Kulit dia pada bahagian bawah topeng dia, sebab topeng dia hanya tutup pada bahagian atas je. Yang ni kita lukis dia punya pada bahagian tepi-tepi mulut dia. Pekatkan pada bahagian tepi mulut dia. Kemudian kita pekatkan pada bahagian bawah topeng dia. Lepas tu kita masukkan color untuk mulut dia. Lepas tu baru kita masukkan color merah dekat bahagian topeng dia. Lepas tu kita pekatkan pada garisan-garisan tepi topeng dia tu. Yang ni ada berita baik untuk penggemar-penggemar pelukis komik. Kita ada package ultimate terkini melukis komik tau. Ada 36 video tutorial dan 7 ebook informatif yang mengajar pasal cara-cara melukis komik ni. Dan video-video ini memudahkan dan membantu kalau korang nak buat komik. Harga dia pula berbaloi gila, tak sampai RM100 pun. Dan kita ada promo kalau korang beli sebelum 1 Mac. Jadi nak dapatkan harga promo, korang beli sebelum 1 Mac. Info lanjut ada dekat link. Korang tekan je nama TikTok yang aku mention dekat bawah ni. Tekan nama TikTok brother tu dan tekan link dekat bio brother tu. Jom sama tengok video ni. Kita pekatkan pada bahagian mata, kemudian barulah kita lukis pada bahagian hak pula. Yang ni muka hak kita buat warna hijau. Lepas tu kita pekatkan pada bahagian tepi mata hak tu, pada bahagian telinga, bahagian rambut dia. Dan kalau korang nak belajar melukis, pergi dekat YouTube channel saya. Saya ada buat channel YouTube.